Korang tahu tak apa nama tool ni? Okay, tool ni fungsi dia adalah untuk ikat pipe ni macam ni. Kau nampak ni? So siapa yang kat rumah ada masalah pipe air ni kan, asyik longgar kan. So sebenarnya tool ni fungsi dia macam ni. Okay, kau tengok dalam video ni dia macam mana? Dia akan ikat dia akan gunakan spana ni untuk ikat skru dekat bahagian kepala pipe belah bawah ni. Kau dah faham tak? Fungsi dia macam mana? So itulah fungsi ni tool untuk ikat kepala pipe yang ini. So jadinya siapa-siapa ada masalah kepala pipe goyang macam ni, korang guna je lah tool yang ini. Senang kerja, mudah kerja apa semua sekali untuk ikat dia punya skru. So kalau kau tanya aku dah beli dah barang ni. So kalau kau tanya aku material dia apa? Ini aku nak bagi tahu dengan korang dululah sebab aku pun rasa macam mula-mula aku ingatkan material ni adalah besi. Tak, material ni adalah plastik. So dia punya kepala depan ni adalah cast iron, dia boleh pakai dekat macam-macam jenis lah. Maksudnya kalau korang punya pipe korang jenis macam ni, korang terbalikkanlah jenis macam ni. Tapi kalau pipe korang jenis kepala skru 3 macam tu, kau pakailah yang jenis bawah macam ni. So macam-macam lah dia boleh pakai macam tu. So ini barang ni baik tak? Baik, boleh pakai. Untuk ikat kepala pipe yang goyang-goyang macam ni, memang sangat-sangat praktikal untuk gunakan spana ni. Sangat-sangat senang. Kalau jenis tabletop, lubang dia kecil saja kan, pakai yang ni pun senang sangat-sangat. Okay, so yang ni aku letakkan kat dalam beg kuning. So kalau korang nak, korang grab dekat dalam beg kuning. Aku letakkan spana pipe ni dekat dalam beg kuning aku. Okay, Assalamualaikum.